Hai, Assalamualaikum, aku Iki dan selamat datang di channel Iki Tayo. So hari ni kita akan main game Android random lagi, iaitu kita akan berlatih kuda. Ya, kita akan berlatih kuda. Tanpa masa, let's go. Guys, so hari ni kita akan menjadi pelatih kuda. Yes. So kat sini dia suruh kita buat profile. Okay, Iki nak letak profile nama apa ni kita ambil kuda ni. Ke kuda ni guys, kuda ni bagus. Lepas tu yang ni bagi Iki lambang ni pun dah cukup bagus. Okay, nama. Mari kita teka nama yang bagus. Okay, ni Iki akan letak The Uma. Ya. Oh, nice. Okay, Iki rasa ni dah cukup bagus. Okay, sekarang ni loading sekarang ni. Oh, kita kena beli karakter guys. Ni slip ni apa ni? Oh, baju general. Ni macam kenal opah Korea ni guys. Okay, kita akan ambil karakter ni. Ni apa ni? Bigri. Nama karakter tu. Mungkin kita akan letak kita akan letak barang. Nice. Lepas tu baju dia guys, color kita ambil ni purple ke, kita letak yang ni hitam. Kita nak baik juga tapi kita akan ambil yang ni lah. Lepas tu yang mana lah cantiknya guys. Oh, ni cantik. Helmet. Iki nak ambil helmet yang ni bagus nampaknya. Iki nampak ni bagus ke letak ni? Ni bagus. Notification pula guys. Okay, lepas tu kita nak buat apa ni guys? Tekan stable. Kita kena pergi kat market. Lepas tu pilih kuda. Mari kita tengok. Okay, Iki nampak semua bagus-bagus, tapi Iki akan ambil yang sebelah kiri. Nampak kiri ni lebih okey. Okay, choose nama. Mungkin Iki akan letak nama ni kot guys. Nama ini ya, Kage. Iki teringat apa tu? Baru main game Ghost of Tsushima tu, dia selalu mengingat Kage guys. Baru tak boleh melupakan Kage, jadi kita letak nama Kage lah. Okay, so kita kena buat apa ni sekarang ni? Salon ke? Oh, back. Okay. Lepas tu race and ride, flat racing. Mari kita tengok apakah kita dapat memenangi. Oh, di sini. Oh, cantik guys kita punya kuda guys. Gaskan. Okay, kita menunggu sekarang ni. This guys, dari 900 ml. 900 meter ya. Waiting for the start of Three Oaks. Number 2, the one to beat. Nampak macam betul-betul perlawanan kuda guys. Mana satu kita guys? Oh, tu yang belakang tu guys. 4 orang je yang main. Okay, kita tengok macam mana ni guys. Stolzbach Racing. Number 2 is off to a fabulous start. Hunting have been happy with themselves early. Galloping Boots right up there with the leader. Morning guys. As the race moves on, it's Galloping Boots. Sabar. Apa ni? Get and prefer position to reveal sprint. Okay. Boleh. They try to save outscreen energy for final stroke. 4 lengths behind, it's number 2. 700 to run, it's Splendid Sugar. Staircase Aroma wants the front. From Galloping Boots. Number 2 in 4th position. Jealousy Thursday, travelling on the fence. Still going, it's Staircase Aroma. Galloping Boots in 2nd. Just has a margin over Splendid Sugar. Then number 2. Staircase Aroma, still piloting the field.
is smoking. Third at the line, Iron Delight. Padu. Ini race. Keren sekali kaget coy. Oke, lepas tu kita kena tekan gol nampaknya. Apa ni? Kelak. Oh, macam ada kisah ni juga kan, tapi malas nak baca. Aduh. Oh, not bad lah game Android macam ni guys. Oh, training, boleh training guys. Ui, speed. Macam mana dia? Oh, training dia macam guna masa macam tu guys. Mungkin ingatkan macam latih. Macam ni apa ni? Macam boleh main sekali masa berlatih tu. Rupanya macam menunggu masa je. Okay, kelas. Okay, first start kita dapat achievement guys. Oh, nice. Okay, sekarang ni kita nak berlomba lagi guys. Tapi masalahnya ni stay dalam tutorial. Apa ni, first sample. Oh, kena slide. Shush. Satu basic speed. Oh. Okay. So kita nak lawan sebenarnya. Macam mana nak race? Race. Okay, kita race lagi guys. Kita tak puas lagi nak race. Okay, unlock. Oh, kita dah boleh unlock. Okay, kita tengok. Okay. Okay, let's go. Kita start the race. Mari kita tengok guys. Kita lawan dekat apa ni, Sewell Meadows kan, betul kan, saya raja dia macam tu kan. Horses and jockeys ready for the off at Phil Meadows. Ni 800. Number 4 looking to make bookies unhappy. Pendek. Mana kita guys? Belah kanan tu, belah kiri tu. Aduh. Okay. Barang sedang kaget. Okay. Buat betul. Hup. Alamak. Turbo began quickly. Singing lost as a shaky start. Jangan rapat-rapat sangat. Singing lost, maintaining the lead. Jangan rapat-rapat. Turbo in second position, just in front of Holy Typo. Number 4, happy where it is. Kena. Singing lost, striking the front. Number 4, moving up the field. And then it's Holy Typo, putting in a strong bid with Queen Disco. Okay, lagi Counting down the course, Singing lost. Holy Typo in second place. Number 4 in third. On their back is Queen Disco. Singing lost, controlling the race. Number 4 in second position, just in front of Holy Typo. Speed. They're gearing up for the finish. As they straighten behind number 4, Singing lost. Widih, keren eh. Sekejap. Iki nak check satu benda ni. Oh, sabar. Iki nak tengok. Oh, jauh guys. Oh, jauh meninggalkan pasukan belakang. Let's go. Epic win by number 4, Singing lost. Second, Holy Typo in third. Race complete. Apa ni? Next. Okay, kita nak tengok iklan. Mantap kaget. Okay, kita boleh lawan lagi. Finish in top. Oh, sekali lagi guys. Baru kita boleh main dekat stage seterusnya. Kita start guys. Okay, kita tunggu loading ni guys. Alright, kita dapat nombor 9 guys. Kita dapat tempat apa tu, tempat letak kuda yang nombor 9 ya. Ada notification lah pula guys. Excitement building here at Phil Meadows. All eyes will be on the favourite, number 9. Okay, let's go. Kita nombor 9 guys. Barang sedang kaget akan beraksi.
Okay, let's go. Okay, kali ni kita akan miss. Gates crash back, and the favourite gets an exhibition start. Capsule Ocean breaking in. Mantap. Continuing around the track, it's number 9. Divine Sense in second spot, closely followed by Great Baron. Just behind is Daylight Matrix, stride for stride with Capsule Ocean. Hurricane Heart setting the pace, pushing hard in front of Great Baron, followed by Capsule Ocean, putting up a challenge to number 9. The race continues with Divine Sense, Great Baron beginning to make ground. Hurricane Heart next, just ahead of number 9. At the 300 metre mark is Divine Sense, number 9 on the out. They run for home. On the inside, it's Capsule Ocean, then Great Baron. Divine Sense in first spot, number 9, third place. Divine Sense continuing to show the way. Number 9 will be looking to hold that position until the line is reached. Number 9 secures a great win. Divine Sense in second place. Third at the line, Capsule Ocean. Lebih panjang tu. Ya. Ni kan baru awal-awal, jadi still yang biasa-biasa lah, ya. So, Iki rasa cukuplah sampai di sini saja untuk Iki melatih Kage dan Baras menjadi main character di dalam game ini. GG guys. Dan macam tu lah Iki melatih kuda macam Umar Musume macam tu, dan Baras menjadi main character untuk game tu, dan kuda yang dipilih ialah Kage. Jadi mungkin itu saja video kita pada hari ini, dan Iki harap korang enjoy dengan video kali ni. Kalau korang ada apa-apa game nak suruh Iki makan, just request kat komen. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like, itu akan sangat membantu Iki untuk membuat video yang lebih menarik. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye bye.